Selamat Hari Raya! Menu wajib time raya mestilah rendang. Kali ni kita buat special sikit. Letak lengkuas parut. Mula-mula panaskan minyak, kemudian masukkan rempah 4 sekawan. Masak sekejap sampai naik bau. Dah naik bau, masukkan pula bahan-bahan kisar. Dalam bahan ni ada semua barang, termasuk bawang, halia, serai, kunyit dan juga buah keras. Kita kacau rata. Masukkan pula lengkuas yang dah diparut dan dibuang air dia. Tumis sehingga garing dan pecah minyak. Rendang pun dah pecah minyak. Jom kita masukkan ayam. Gaul sebati biar semua ayam dah salut cantik dengan bahan tumis. Kemudian biarkan seketika. Ayam pun dah mula masak atau empuk. Bolehlah masukkan santan. Masukkan juga asam keping dan juga serai yang telah dititik. Kemudian gaul sebati. Tutup sekali lagi periuk untuk pekatkan kuah. Kemudian bolehlah masukkan 4 sudu besar kerisik dan kacau rata. Akhir sekali perasakan dengan garam, gula secukupnya. Kacau sebati dan kecilkan api. Biar rendang merenih seketika. Rendang pun dah pekat, rasa pun dah ngam. Bolehlah masukkan daun kunyit yang dihiris halus. Kita kacau lagi sekali sampai semua sebati. Dah siap rendang lengkuas ayam kita. Bolehlah hidangkan bersama hidangan hari raya yang lain. Dah makan macam-macam time raya ni, jangan lupa untuk jaga kesihatan. Ambillah Blackmores Multivitamin Plus Mineral dan Blackmores Daily Protect Chewable pun dah cukup. Selamat mencuba!